Aveta Vanguard 250. Oh, bagi DK memang terbaik lah motor ni. Tak dapat dinafikan. Ringan pun ringan, senang kontrol. Quality lah. Jangan lupa tengok video ni sampai habis. Lepas tu akan ada special punya nombor kat belakang tu. Okay? Aveta Vanguard 250. Okey, DK hari ini berada di Sulni Jaya dan ini ada 2 biji Aveta Vanguard 250. Tiba-tiba tersekat Sat. Sebab terkejut. Lepas tengok model ni depan mata dia jadi terkejut. Okey, DK cerita harga dulu sebab DK nak settlekan masalah harga ni. Okey. Harga standard 14,588. Harga di SE 16,088. Yang ni harga on the road lah, bukan kan? Ini harga jualan kedai. So on the road mungkin tambah lagi 1,000 lah. Tengok pada hampa punya NCD berapa lah, ataupun hampa punya insurans apa ambil lah. So harga yang Sulni Jaya bagi adalah harga seperti mana Aveta jual kepada yang Aveta iklankan jual harga tu. Okey, apa boleh mai cari dua nama ni DK bubur nanti. Yana dengan Su. Yana dengan Su ni nanti DK akan bubur kat bawah lah nombor phone dia dengan dekat description. Nombor phone dia apa boleh contact. Apa contact apa kata apa nak beli motor. Yang ni lipat makan. Tak simpan. Okey ya. Apa boleh tengok DK duduk atas motor ni. Apa perbezaan SE dengan standard? Sekarang ni zaman ChatGPT. Ni zaman ChatGPT. Senang ya. DK dah tulis lah tadi. Keluar habis semua perbezaan. Okey, spek. Minyak 13 liter sama. 13 liter. Enjin sama. Enjin sama. Iaitu 244.2 cc, 24.8 horsepower. Dekat 29 horsepower lah sama, dekat 8,500. And then dua-dua CVT. Yang beza fork depan ni dengan fork depan SE dengan standard. Fork depan SE panjang sikit, 37 mm. Yang standard 33. Okey. Yang beza juga, mai Sky, kita mai tengok sini. Yang beza juga yang ni dia punya absorber belakang dia ada gas, ada tabung. Okey. Hak yang standard, tengok yang standard tak ada apa, kosong. Biasa, okey. Tayar buka beza. Tayar yang ni 14 depan. Yang ni 15 depan. Lepas tu 14 belakang, 13 belakang untuk standard. Okey, itu beza dia. Okey, color yang standard bagi. Okey, color standard bagi. Standard dia bagi nano grey. Ini saja, satu color je. Kalau macam SE dia bagi dua color. Majestic green dengan titanium grey. Ini titanium grey dengan majestic green. Yang ni dia ada traction control. Beza lagi. Tambahan traction control, nampak? Quality lah. Yang ni pun ada, SE pun ada, standard pun ada traction control lah. Jangan kata ini saja. Sama, okey? Cuma beza dia tayar, suspension depan itu dengan satu lagi kamera depan belakang. Sebab dia pakai yang ni, mai tengok ni. Kita on dia. Okey, kita on. Display dia adalah TFT. Nampak TFT. Okey, ni display dia TFT. Okey. Dia ada boleh link dengan handphone, boleh buat mirroring dengan handphone. Beza pula dengan standard. Standard punya adalah pakai display biasa, monokrom. Dia panggil monokrom. Mana tak keluar kah? Terlajak. Mana nak keluar? Monokrom. Macam ni. Walaupun nampak macam TFT tapi bukan TFT kan. Yang ni pakai LCD monokrom biasa. Dia tak boleh nak link ke apa, tak boleh. Okey. Sekarang ni kita start bagi dengar bunyi. Okey, kita dengar bunyi ya. Sebelum tu kita mari tengok dalam tu. Dia punya capacity dia adalah kita dah tengok tadi, capacity dalam ini 28 ke mana dia tadi? 23.5 liter. Dia punya dalaman. Sana main sampai sini. Sana dia tak cantik, sana ada pokok tak tutup betul-betul.
Ini cantik sikit. Okey, ni dalam dia. Okey, dalam dia macam ni. Boleh letak helmet full face dengan barang-barang sikit lah. Yang best Aveta Vanguard ni, yang best dia seat dia ni. Apa tengok design seat dia. Dia nampak betul-betul premium. Nampak? Premium seat ni. Okey, sekarang ni DK duduk. Dan hampa tengok belakang ni kan macam mana. Hampa tengok daripada tepi ya. Tengok Sky pi jauh sikit. Tengok bila DK duduk, ini sitting position DK ya. Okey, macam ni. Nampak tak daripada tepi? Sitting position. Nampak tak? Daripada jauh ke, daripada tepi macam ni. Sitting position. Kaki boleh letak atas ni kalau nak bawa pun boleh. Nak letak sini pun boleh. Alright. Belakang ada support sikit dekat pinggang walaupun tak apa kuat sangat tapi ada support. Pedal duduk belakang pun rasa selesa. Alright. Sitting position DK macam ni. Tangan macam ni. Okey, yang ni boleh adjust lah. Yang ni boleh adjust. Saat macam biasa, tarik, angkat. Boleh adjust. Tarik, tapi angkat dia macam model satu lagi tu lah. Sama lebih kurang. Tarik dan angkat. Sama. Dia taklah tinggi sangat. Boleh lah. Kalau nak tinggi, yang ni kena modify sikit lah. Pandai-pandai hampa lah kan. Okey. Jom, kita dengar bunyi. Okey DK on, power. Okey. Mic DK letak dekat exhaust. Okay, start lagi. Pendengar bunyi. Bunyi dia cukup best lah. Okey, bunyi dia bagi DK cukup best. Cukup bass lah, cukup bass. Cukup bass. Okey. Mari sini kita tengok dia punya controller dia. Kita off dulu Kita on power saja. Okey. Dia ada setting untuk kita masuk dalam menu screen ni. Kita tekan menu ke apa nak tengok dia punya dalamnya info semua. Lepas tu ada signal. Ini ada horn. Ini sini ada double signal. Ini untuk start, ini off on engine. Ini dia punya throttle cable. Ada dua throttle cable Ada dua. Kenapa ada dua? Satu untuk pi, satu untuk lepas kot. Saya pun tak tahu. Lepas canggih sangat ada dua. Satu untuk bawa laju memang lepas dia control kot Tak tahu, saya pun tak tahu. Saya tak bawa pandai sangat. Okey. So kita tengok balik yang situ. Kita tengok balik standard. Standardnya controller sama juga. Standard main controller pun sama juga. Sama aja. Standard main controller sama. Tapi dia punya display macam ni. Boleh tengok temperature. Satu lagi DK lupa nak update. Untuk yang SE dia ada measurement untuk measure pressure tayar. Pressure tayar. Yang ni tak ada. Ini tak ada measurement untuk pressure tayar. Okey. Compartment dia paling best. Compartment dia boleh masuk tangan tau. Dalam ni luar ni besar boleh nampak dalam tu. Boleh nampak ke? Tak nampak kot Dia besar ni dalam ni. Ni kunci lah kunci. Dia keluar kunci tu. Tengok besar dalam ni. Besar Handphone ni kalau letak handphone ni. Handphone ni jatuh ke mana dah. Masuk ke dalam terus handphone lagi. Dikit on power. Boleh nampak tak kalau dikit on power. On handphone punya ni. Boleh nampak tak? Nampak kat dalam tu. Bila masuk dalam nampak. Dalam tu. Besar tak? Besar kan? Okey. Ini besar. Lagi apa lagi nak tunjuk? Ini sama standard. Tolak masuk. Ini ada USB charger. Mana? Atas. Ada atas. Akulah. Sebelah tepi. Sini. Sebelah tepi. Yang ni agak bahaya sikit lah. Kalau getah ni hilang hujan kena jaga-jaga. Masuk ke short lagi. Sama juga untuk SE. Pun sama juga. Dekat sebelah sini. Satu cukup lah, tak payah banyak. Orang pakai phone ni tak payah nak charge sangat. Pakai satu cukup. Sini. Dalam ni tak ada apa. Tak ada lampu, tak ada apa. Macam ni basic saja. Okey. Sekarang ni di depan saya start tengok lampu. Saya bagi lampu, tengok macam mana lampu.
Okey ya. Saya start. Okey. Okey, lampu. Lampu tinggi mana? Lampu tinggi. Ni pas. Ni pas. Double signal. Okey. Belakang punya lampu double signal, tengok macam mana brake. Okey, ada terang ah. Okey. Inilah dia. Aviator Vanguard 250. Kalau hangpa nak, apa cari dekat sini area Sungai Dua, cari Sunijaya, cari 2 nombor ni, kontak depa, kata saya nak booking. Ni memang hangat, memang terhangat di pasaran. Yang ni booking yang lepas dah ada orang order dah. Ni 2 biji ni dah ada orang dah. So apa kena booking awal-awal, okey? Seperti biasa, My Support DK akan share selagi mana boleh share. Kita share info-info motor yang terbaru. Alright, okey, bye-bye. Okey, jom DK test Vanguard 250 ni on the road, pick up macam mana. Okey, bunyi solid, bunyi ada solid. P pun okey. Handling brake pun makan. Handling okey. Sebelah tangan corner sedap. Alright. Terbaik. Pulas VP. Okey, terbaik. Vanguard 250. Standard 14,000. 15,000 lah lebih kurang kan. Okey, handling sedap. Alright, cantik. Terbaik. Boleh consider. Vanguard 250 memang terbaik. Right, okey, jom kita parking dulu. Settle.